Wah, murah lah kuih raya ni. Combo set dapat beli satu, cuma satu lagi. Kena beli ni. Hai, saya nak order kuih raya boleh? Oh, saya kena download file ni ke? Download lah. Kejap, jangan tekan link tu. Tu boleh jadi scammerware. Scammerware? Ha! Macam ni, scammer akan attach link palsu kononnya untuk kita tengok katalog kuih raya yang ada. Jadi kalau kita tekan link tu, scammer akan suruh kita download file APK dan file itulah yang akan minta akses untuk kawal telefon kita pula. So, inilah malware. Ha, macam ni. Apa jadi kalau kita benarkan akses? Ingat, scammer boleh kawal telefon dari jauh. Jadi, semua maklumat peribadi atau bank pun scammer boleh dapat. Daripada nak beli combo kuih raya tadi, jadi hilang semua duit. Kan dah tak raya jadinya. Ikuti langkah-langkah ini untuk elak menjadi mangsa scammerware. Jangan terpedaya dengan tawaran atau ganjaran di media sosial. Jangan sesekali klik atau muat turun file APK yang dikongsi oleh pihak ketiga. Hanya muat turun aplikasi daripada platform rasmi sahaja. Ingat, jangan kena scam.